Pernah tak anda terfikir pasal dunia yang super sibuk dan kompleks yang sebenarnya wujud dalam setiap benda paling asas dalam badan kita? Hari ni, jom kita buat satu lawatan yang special sikit. Kita akan masuk ke dalam sebuah bandar mikroskopik, sebuah metropolis yang kita panggil sel haiwan. Okey, jom kita mulakan. Bila kita tengok peta sebuah sel ni, nampak rumit kan? Macam sebuah bandar besar yang tak pernah berhenti. Setiap struktur, setiap lorong, semua ada fungsi dia yang tersendiri. Ini bukan calang-calang gambar rajah tau. Ini ialah pelan induk untuk satu ekosistem yang berfungsi dengan sempurna. Satu bandar yang hidup dalam diri kita semua. Okey, setiap lawatan mestilah bermula dari sempadan, betul tak? Dan untuk bandar selingkat kita ni, sempadan dia bukan sekadar satu garisan. Ia ibarat penjaga pintu yang dinamik yang kawal semua benda. Kenalkan, membran plasma. Anggap je dia ni macam pengawal keselamatan dan custom kat sempadan bandar. Dia ni sangat memilih tau. Dia tentukan apa yang boleh masuk, macam nutrisen, dan apa yang kena keluar, macam bahan buangan. Kerja dia, pastikan keadaan dalam bandar ni sentiasa stabil dan selamat. Dan jangan bayangkan, dia macam dinding batu yang keras. Tak. Sebaliknya, ia satu lapisan yang anjal, fleksibel. Sebab dia fleksibel lah, sel ni boleh berinteraksi dengan sekeliling, boleh terima isyarat dan boleh uruskan trafik molekul keluar masuk dengan cekap. Hebat kan? Baik, kita dah lepas sempadan. Persoalan seterusnya, siapa bos kat sini? Setiap bandar yang teratur mesti ada pusat pentadbiran kan? Jom kita terus ke pusat bandar untuk tengok siapa yang berkuasa. Dan inilah dia, nukleus. Boleh panggil dia Dewan Bandaraya atau HQ untuk bandar sel kita. Dialah yang paling besar dan boleh kata paling penting. Sebab kat dalam ni lah tersimpannya segala maklumat genetik, pelan induk dalam bentuk DNA. Dari sinilah semua arahan dikeluarkan yang kawal segala-galanya, dari pertumbuhan sampailah pembiakan. Kalau kita zoom in lagi dalam Dewan Bandaraya ni, kita akan nampak kromosom yang bawa DNA kita tu. Ada juga nukleolus yang kerja dia pula hasilkan kilang-kilang pembuat protein. Memang betul-betul pusat operasi lah kat sini. Dekat-dekat dengan HQ ni ada satu tim khas, iaitu sentriol. Diorang ni macam kru pembinaan. Tim ni hanya akan dipanggil bila bandar kita nak berkembang atau nak baiki diri sendiri, waktu pembahagian sel lah. Peranan diorang ni sangat kritikal untuk pastikan setiap bandar baru dapat salinan pelan induk yang lengkap. Sesuatu bandar tak akan boleh berfungsi tanpa ada sumber tenaga dan industri. Jadi, sekarang kita akan melawat kawasan perindustrian bandar sel pula, tempat di mana tenaga dijana dan produk-produk penting dihasilkan. Okey, setiap bandar perlukan kuasa kan? Dalam bandar sel, tugas ni dijalankan oleh mitochondrion. Inilah loji jana kuasa kita. Dia ambil glukosa, iaitu minyak untuk bandar ni, dan tukarkan jadi ATP, iaitu mata wang tenaga. ATP inilah yang bekalkan kuasa untuk semua benda yang berlaku dalam sel. Tanpa dia, bandar ni blackout. Nampak tak bentuk dia yang unik macam urut ni? Dan kat dalam tu ada banyak lipatan. Kenapa? Sebab lagi banyak lipatan, lagi luas permukaan, lagi banyak tenaga dapat dihasilkan. Satu contoh yang sempurna macam mana struktur dan fungsi saling berkait rapat dalam biologi. Cukup efisien. Dari loji kuasa, kita ke kilang-kilang pula. Ribosom. Walaupun saiz dia kecil, tapi jangan pandang rendah. Diorang ni penting gila. Diorang dapat arahan dari nukleus dan terus bina protein. Protein ni pula ialah pekerja dan bahan binaan untuk sel. Tanpa ribosom, tak ada apa yang boleh dibina atau dibaiki. Okey, produk dah siap. Macam mana nak hantar ke tempat lain? Mestilah kena ada sistem pengangkutan. Inilah tugas jalinan endoplasma atau ER. Ia macam sistem lebuh raya dan barisan pengeluaran dalam bandar. Ada dua jenis, ER kasar yang penuh dengan ribosom dan ER licin untuk kerja-kerja pengeluaran yang lain. Rangkaian ni memang luas, berselirat ke seluruh bandar. Nampak tak kawasan yang berbintik-bintik tu? Itu ialah ER kasar. Dan bintik-bintik itu sebenarnya ialah ribosom yang sedang sibuk bekerja. Sistem ni pastikan bahan-bahan dapat dihantar dengan cepat ke mana-mana saja ia diperlukan. Lepas barang dihasilkan, ia perlu diproses, dibungkus dan dihantar. Pada masa yang sama, bandar mestilah sentiasa bersih kan? Jom kita tengok jabatan logistik dan sanitasi pula. Kat sini ada dua jabatan penting. Pertama, jasad Golgi. Anggap je macam pejabat pos atau pusat pengedaran bandar. Diproses dan bungkus barang untuk dihantar.
Kedua, lisosom. Ini pula pusat kita semula yang uruskan sisa-sisa buangan. Dua-dua ni penting untuk pastikan bandar kita berjalan lancar. Jom kita intai jasad Golgi ni. Dia terima protein dan lipid dari Lepas tu, dia akan ubah suai sikit, susun dan bungkus elok-elok dalam vesikel. Dialah pusat pengedaran utama yang pastikan setiap bungkusan sampai ke destinasi yang betul. Tak kisahlah kat dalam atau luar sel. Dan yang ni pula, kru pembersihan kita, lisosom. Ia macam satu beg kecil yang penuh dengan enzim pencernaan yang sangat kuat. Apa-apa saja yang tak diperlukan lagi, komponen rosak, sisa makanan ataupun penceroboh macam bakteria, semua dia akan hadamkan. Kerja dia, pastikan bandar sentiasa bersih dan sihat. Okey, kita dah lawat semua jabatan utama. Sekarang, jom kita undur sikit dan tengok gambaran yang lebih besar. Sebabnya, tak ada satu pembahagian ni yang berfungsi sorang-sorang. Jadi, jom kita imbas balik lawatan kita ni. Kita ada pengawal sempadan, membran plasma. Kita ada Dewan Bandaraya atau HQ, iaitu nukleus. Loji jana kuasa, mitokondria, bekalkan tenaga untuk kilang-kilang ribosom. Lepas tu, pejabat pos, jasad Golgi, hantarkan barang. Dan pusat kita semula, lisosom, pastikan semuanya sentiasa bersih. Nampak kan? Setiap satu komponen, setiap organel main peranan yang sangat penting dalam satu simfoni kehidupan yang sangat teratur. Bandar sel ni ialah sebuah metropolis yang tak pernah tidur, sentiasa bekerja tanpa henti untuk memastikan kehidupan kita berjalan. Jadi, kita akhiri lawatan kita dengan satu soalan. Kalau hanya satu sel dah macam ni punya kompleks dan hebat, cuba bayangkan keajaiban trilion sel yang sedang bekerjasama dalam harmoni yang sempurna sekarang ni untuk membentuk seorang manusia yang luar biasa, iaitu anda. Cuba renungkan.